Apa beza ulama dengan hukama? Ada orang kata ulama mewarisi ilmu syariat Nabi, manakala hukama mewarisi ilmu batin Nabi. Betul ke? Macam-macam pandangan dah. Tapi kita balik kepada perkataan itu sendiri, kita faham dah. Ulama ini ambil daripada perkataan alimun. Hukama ini daripada perkataan hakimun. Nampak? Seorang yang ada ilmu, alimun. Seorang, kalau ramai yang ada ilmu tu, dia panggil ulama. Gitu biasa. Ulama ni menunjukkan ramai. Kalau seorang, alimun. Macam Arab, kalau satu masjid dia panggil masjidun. Tapi kalau banyak masjid, 5-6 buah, masajidun. Masajid dia panggil, bahasa dia. Seorang dia panggil malakun, ramai malaikatun. Faham tu? Seorang dipanggil nabiyun, seorang nabi. Kalau ramai anbiya. Itu perkataan. Jadi kalau seorang dia panggil alimun, ramai dia panggil ulama. Nampak? Apa juga alim ni benda? Allazi yattasifu bil ilmi, seorang yang bersepakai dengan ada ilmu pada tubuh badan ni. Bukan dalam kitab dia, di tubuh badan itu. Tepek ilmu syarak banyak sungguh. Dia panggil alimun. Hukama ni mana daripada perkataan hakim, orang yang bijak. Kalau dia ni cendekiawan. Tokoh fikir. Dia gitu. Itu hukama. Ada beza tak? Anu alimu, ulama. Maka hukama, hakim ni orang bijak, tak mesti dia ulama. Dia orang Tuhan beri dia cerdas akal, dia boleh memberikan pandangan-pandangan yang benar. Hukama kat dia. Itu ada beza. Ulama lain. Ulama ni maknanya orang yang alim dalam ilmu agama banyak. Ada pandai ilmu tafsir, boleh sarah hadis, pandai ilmu fiqh tu ulama. Hukama dah mesti pandai tafsir. Dia orang pandai bercakap. Tapi bukan pandai bercakap ngabang macam kita ni. Kita orang nak cakap kau. Tu bukan hukama itu. Tu mama. Faham tak? Hukama maknanya orang yang pandai bercakap, dan cakapan dia itu diikuti oleh orang kerana buah cakap dia itu bernas. Tapi tak mesti dia alim, tak mesti tu guru. Perkataan-perkataan dia itu diikuti orang sepanjang zaman. Baik perkataan dia itu. Panggil hukama, orang pandai bercakap, cendekiawan. Orang yang boleh memberi nasihat, boleh buat artikel-artikel yang bahasa dia itu maknanya orang akan ikut sebagai panduan. Umpama. Itu panggil hukama.